Laut biru yang tak berkesudahan terbentang luas dengan ombak lembut yang berbunyi seperti lagu tidur lautan yang lembut, membawa perasaan damai. Ketenangan yang sama memenuhi rumah kecil Duyung, Lily, di mana dia tidur nyenyak, seolah-olah sedang melayang dengan air yang sejuk. Sotong kecil, awak okey? Saya sangat minta maaf. Bagaimana kamu boleh tidur macam tu? Kamu menindih saya! Saya minta maaf. Selamat tinggal. Nasib baik, dia berjaya memujuk sotong itu. Tetapi baru kini dia sedar pakaiannya mengalami masalah akibat apa yang baru berlaku. Kenapa di sini begitu berantakan? Mata Lily bersinar apabila satu idea terlintas di benaknya. Dia mendapat tahu cara untuk membaiki bajunya menggunakan zamrud yang berkilauan ini. Sekarang dia mula menggabungkannya dengan tulang ikan, dengan teliti menyusun setiap perincian. Duyung Zamrud. Perhatian! Perhatian! Ratu Duyung akan mengadakan pemilihan tukang jahit di Raja. Duyung dari setiap lautan sertailah pertandingan ini. Seorang tukang jahit di Raja? Wow! Saya mesti sertai ini, tidak kira apapun. Jom pergi. Dewan pertandingan istana disusun dengan elegan, semuanya berkilau dan mewah, meninggalkan sesiapa sahaja yang melihatnya dalam kekaguman. Mermaid Berlian. Lily masuk dengan gembira, terasa teruja dan tidak sabar untuk pertandingan. Ia sangat cantik. Maafkan saya tidak sengaja terlanggar awak. Hati-hati jalan. Saya betul-betul minta maaf. Adakah anda benar-benar mahu sertai pertandingan itu? Betul itu. Hai di sana, saya Lily. Walaupun gadis di depan sangat cantik, dia nampaknya tidak begitu mesra, kan? Puteri Tina akan tiba. Tina muncul dengan cara yang memukau dengan perhiasan berkilauan dan aura yang membanggakan, seperti seorang duyung kelas atasan. Kenapa ini belum siap? Ini rumit. Masih belum sempurna. Adakah anda tahu cara melakukan ini dengan betul? Biar saya uruskan. Hai di sana. Hai di sana. Ruby Mermaid. Pakaian anda kelihatan bagus. Terima kasih. Hai, sayang. Oh sayang, betapa comelnya awak. Terima kasih banyak. Hello peserta, pertandingan akan bermula dalam masa beberapa minit. Sila kembali ke tempat duduk anda. Ya.
gadis itu berjalan ke tempat mereka dan semua barang dan fabrik sudah disediakan. Semuanya sudah siap, jadi mereka fokus pada membuat pakaian yang cantik dan menarik perhatian. Wow! Halo kepada semua duyung yang datang dari pelbagai lautan. Hai tuanku. Selamat datang semua ke pertandingan pemilihan tukang jahit diraja. Anda ada 60 minit untuk sediakan reka bentuk anda. Selamat berjaya kepada anda semua. Lily tidak teragak-agak dan terus mula bekerja. Dia dengan teliti memilih kain kegemarannya dan meletakkannya pada patung. Namun masih merasa ada sesuatu yang kurang. Dia cepat-cepat menggeledah kotak itu dan tidak lama kemudian memilih sehelai kain yang benar-benar cantik. Walaupun selepas memilih kain dan membentuk pakaian itu, Lily masih merasa ada sesuatu yang hilang. Bagi Tina, semuanya mudah. Dia hanya memasukkan kain ke dalam mesin, memutar tuil beberapa kali, dan dalam sekelip mata, gaun itu siap. Sekarang dia hanya perlu menggantungnya pada patung. Berikan kepada saya. Tidak berhenti di situ. Tina menggunakan payung berputar di atas gaun, membiarkan obor-obor jatuh ke atasnya, menambah sentuhan unik dan bertenaga kepada reka bentuk itu. Ia sangat berkilau. Suzy juga mendapat idea untuk rekaannya. Dia memilih kain, mengeluarkan kotak yang mengandungi ubur-ubur kecil, kemudian membuka kotak dan meletakkan kain di dalamnya. Oh. Hanya itu akan terlalu biasa, jadi dia menambah aksesori berkilauan di dalamnya. Sekarang tinggal tunggu hasilnya. Keputusan yang tidak dijangka membuat Suzy sangat gembira. Dia segera menyarungkan gaun itu ke patung. Wow. Rasa seperti ada sesuatu yang hilang. Matanya bersinar lembut, seolah memegang idea dan rasa jangkaan. Mari lihat kejutan apa yang akan dibawakan oleh Lily seterusnya. Setiap helai kain dipotong dengan teliti, dan selepas sedikit usaha, reka bentuk Lily akhirnya terbentuk. Masih terasa seperti ada yang kurang. Menyadari gaunnya masih kelihatan terlalu biasa, dia segera melihat sekeliling dan perasan beberapa cangkerang dan batu kecil di dalam pasu berdekatan. Dia memasukkan semuanya ke dalam cangkang besar dan mengaktifkannya. Cangkang itu bergoncang dengan kuat, dan Lily berusaha keras untuk menahannya. Perhiasan berkilauan kini sudah siap.
dan Lily boleh melekatkannya pada gaunnya, menjadikan reka bentuk lebih berseri dan menarik perhatian. Pada ketika ini, reka bentuk gadis-gadis hampir siap sepenuhnya dan semua orang teruja sehingga Suzy menyadari reka bentuk Lily. Hei, Tina! Ya, lihat dia. Lihat pakaian dia. Kalau dia melakukannya dengan begitu baik, bagaimana kami sepatutnya menang? Betul. Kita perlukan rancangan untuk menghalangnya daripada menang. Hei, rancangan A saya ialah dia takkan perasan apa-apa. Ikut sahaja rancangannya. Kemudian kita akan beralih ke rancangan B. Boleh ke? Percayalah kepada saya. Okey. Sayang saya. Oh sayang, pakaian awak kelihatan sangat cantik. Boleh kita lihat sekejap sahaja? Sudah tentu. Silakan. Selamat datang. Anda sangat mahir dan berbakat. Wow, saya buat baju ini sendiri. Tina mengambil peluang dan menarik tali itu, menyebabkan Zamrud pada gaun jatuh. Bolehkah anda memeriksa pakaian saya untuk melihat jika ada yang perlu diperbaiki? Saya rasa tidak mengapa. Semuanya nampak hebat. Anda sangat berbakat. Sama-sama. Kami sudah selesai. Kami akan pulang ke kawasan kami. Betul. Kami kembali. Terima kasih. Selamat Terima tinggal. kasih. Selamat tinggal. Sekarang Lily menyadari bahawa gaunnya tidak lagi seperti dahulu. Dia berasa tidak tenang dan memahami bahawa kedua-dua gadis itu telah menipu dia. Hei, apa yang sedang berlaku? Pakaian saya kelihatan berbeza. Anda yang melakukannya bukan? Tidak, itu bukan saya. Tina, adakah kamu merusakkan pakaian dia? Tidak, saya tidak lakukan apa-apa, okey? Hah? Saya tak tahu. Tidak, itu bukan kami. Masa sudah tamat. Peserta, sila bersiap sedia. Baiklah, adakah anda semua telah selesai dengan reka bentuk anda? Baiklah, sekarang saya akan memeriksa setiap ciptaan anda dengan teliti. Oh, wow. Pakaian anda cantik. Anda hebat. Terima kasih, tuanku. Nampak cantik, tuanku. Oh. Hebat sekali. Bagus. Oh. Hei Lily, tunjukkan pakaianmu. Huh? Kenapa ia kelihatan macam ini? Tuanku, sebab sebenarnya mereka merosakkan pakaian saya. Apa? Boleh awak terangkan apa yang berlaku? Yang mulia, sila lihat. Seseorang sebaik saya tidak akan menyakiti sesiapa pun. Ya, betul tu tuanku. Dia tidak ada bukti. Betul ke tu pembantu udang? Tidak. Betul. Ya, betul tuanku. Baiklah. Untuk mengetahui kebenaran, aku ada cara.
Ikan mata besar, tolong saya. Ikan bermata besar? Ikan dengan mata besar, seperti kamera di laut dalam, cepat memainkan semua kembali dan menunjukkan setiap tindakan dengan jelas. Selamat datang. Saya menjahit pakaian ini sendiri. Anda sangat berbakat. Bukti ada tepat di depan mereka, jadi kali ini mereka tidak boleh menafikannya lagi. Oh tidak, semuanya telah terdedah. Oh, tidak. Mereka tahu sekarang. Bukan saya. Kami tidak sentuh apa-apa. Siapa yang membuat anda ketawa? Semuanya sudah jelas sekarang. Itulah kamu berdua yang merosakkan gaun Lily. Anda tidak layak untuk pertandingan ini. Itu bukan saya. Sila tinggalkan istana. Tuanku. Saya hanya mengikut rancangan itu. Mungkin kita macam mana saya nak tahu? Cik adik, tolong tunggu saya. Hei! Jangan bersedih. Ya, tetapi saya tak boleh siapkan pakaian saya. Tidak, anda melakukannya dengan sangat baik. Saya dapat melihat usaha dan bakat anda. Anda layak menjadi pemenang. Ha? Betul ke tuanku? Baiklah, mulai sekarang anda akan menjadi tukang jahit di Raja Rasmi Istana. Terima kasih tuanku. Canaya, Lily. Terima kasih tuanku. Lily layak mendapat hasil kerja kerasnya dan perjalanan baru menantinya.